Saya ingin ucapkan terima kasih pada para wartawan, terima kasih juga pada Datuk Seri Farizat dan seluruh kepimpinan beliau. Bagi saya lihat ada 4 faktor utama yang kita akan melihat bahawa pada kali ini kemenangan insya-Allah akan memihak kepada calon Barisan Nasional. Faktor pertama adalah kerana calon kita, saudara Suhaimi Syabuddin, adalah merupakan seorang personality dan orang politik yang mempunyai latar belakang akademik dan latar belakang pengalaman politik serta hubungan kemanusiaan atau human communications antara yang baik selama ini. Dan Permatang Pauh beruntung kalau memilih beliau kerana 3 kualiti ini. Dan saya yakin jika beliau diberikan peluang untuk mewakili Barisan Nasional, beliau akan menerjemahkan perkhidmatan terbaik untuk seluruh penduduk Permatang Pauh. Dan calon yang baik ini merupakan aset penting kepada Barisan Nasional di Permatang Pauh. Yang kedua, yang juga menjadi faktor penting adalah kerana jentera pilihan raya di Permatang Pauh pada kali ini paling tersusun. Dan saya lihat oleh kerana hubungan yang baik di antara Ketua UMNO Bahagian Saudara Zaidi Haji Said dengan Perhubungan Negeri dan rakan-rakan ketua-ketua bahagian yang lain, terutamanya hubungan dengan pergerakan wanita di Permatang Pauh dan seluruh Pulau Pinang dan seluruh negara. Jentera ini tersusun bukan menggunakan pendekatan lama, tetapi saya yakin dengan beberapa pendekatan baru yang tidak perlu saya dedahkan, mereka akan dapat meraih kepercayaan dan memenangi hati dan minda pengundi-pengundi di Permatang Pauh. Dan jentera-jentera ini saya yakin akan menjalankan kerja sepenuh masa sepanjang kempen jalan ini bagi bukan saja meraih sokongan, tetapi saya yakin mereka akan membantu pengundi-pengundi yang ada di Permatang Pauh. Faktor yang ketiga adalah kerana perpaduan yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Bukan saja perpaduan parti-parti komponen di Permatang Pauh, tetapi parti komponen di seluruh Pulau Pinang dan juga parti-parti komponen di seluruh negara yang bermukim di Permatang Pauh ini sepanjang kempen yang dijalankan. Perpaduan ini saya lihat daripada chemistry yang telah ditunjukkan ketika saya mengadakan mesyuarat penyelarasan dengan mereka, dan bukan sekadar di kalangan kepimpinan tetapi di peringkat pertengahan dan akar undi memperlihatkan perpaduan yang cukup baik. Faktor yang keempat ialah kerana faktor peluang yang terbaik untuk BN menang. Ini berdasarkan pada senario politik yang ada di Permatang Pauh. Kerana kesedaran baru telah timbul di kalangan pengundi-pengundi di Permatang Pauh. Dan kerana senario politik yang agak berbeza pada kali ini di Permatang Pauh dan juga di peringkat nasional. Dan saya fikir inilah peluang yang terbaik untuk seluruh pengundi di Permatang Pauh, jentera BN di Permatang Pauh, jentera BN di Pulau Pinang dan seluruh negara untuk menumpukan perhatian di Permatang Pauh. Saya pernah menyatakan ketika saya mengadakan mesyuarat pada hari Jumaat minggu lalu bahawa kita akan melakukan kejutan. Bukan saja kejutan ini akan melakar peta baru sejarah politik di Permatang Pauh, tapi ianya akan memberikan perubahan landscape politik di Pulau Pinang dan akan juga merubah landscape politik di peringkat nasional. Dan saya yakin Permatang Pauh jika berubah apabila saudara Suhaimi Syabuddin menjadi ahli parlimen, beliau akan dapat menyumbang pada faktor itu kerana beliau adalah pemangkit kepada ketiga-tiga perubahan landscape politik. Dan insya-Allah dengan kekuatan yang ada pada
tentera ini, kita akan insya-Allah dengan izin Allah kita akan dapat meraih kemenangan mutlak. Walaupun dengan hanya satu undi, tapi kita yakin kita akan bekerja ke arah kemenangan itu, insya-Allah.